Ni guys. Okay, tengok ni kasut Puah Cukang ni. Aku dah pakai lebih kurang setahun lebih guys. Kasut Puah Cukang ni. Memang cukup best. Siapa yang dah ada kasut ni, dia memang tahu guys. Kasut ni memang best. Sebab apa, bila aku buat pergi mancing kan guys, air tak masuk dekat kawasan ni. Kalau aku pakai yang satu lagi tu, dia akan masuk. Bila aku pakai stokin, dia akan masuk. So untuk keselesaan aku mancing, kurang sikit lah guys bila dah masuk air kan. Tengok, kau tengok material dalam dia guys macam mana. Kau tengok material dalam dia macam mana. Dalam dia, span dalam dia pun baik span dalam dia. Bila kau pijak tu, kau rasa memang cukup lembut guys. Aku tak tipu. Sebab dalam ni dia guna span yang tebal. So bila kau pijak, kau akan rasa selesa guys. Dengan harga dia macam ini, aku rasa tak patut lah. So kalau kau nak dapatkan Puah Cukang untuk mancing ni guys, kau boleh check kat beg kuning guys.